Assalamualaikum Kak. Kak, ni ada apa ni Kak? Okey, kat sini kita jual sukiya beef. Boleh buat satu Kak? Awak nak yang spicy ataupun tak? Yang Ya, spicy ya Kak. Yang spicy. So yang spicy ni kita ada letak garlic, okey? Oh, dia bau garlic kuat lah. Ya. Bau. Tapi tak rasa garlic, jangan risau. Okey. Kat sini satu set berapa Kak? Okey, macam ni set kecil macam ni set kecil harga RM30. RM30. RM30 sebab kita pakai tenderloin beef. Tenderloin beef. Okey, betul ni makan dengan apa Kak? Okey, kita makan dengan sos sukiya. Sos sukiya ni akak dah siap letak chili oil. Oh, dengan cili oil dah siap-siap. Dah siap dah. Oh, ni sos sukiya. Ya, kita bagi dua sos. Ada sos sukiya dengan sos yang pedas ni. Yang ini kalau korang nak makan kurang pedas lagi, baru korang letak. Wah, okey. Sebab dia memang double pedas. Okey, boleh. RM30 sini. Ya, betul. Macam ni RM30 korang dapat. Korang dapat dengan coleslaw, dengan dua sos and daging and salad. Okey. Kalau ini apa pula Kak? Okey, yang ini Chi Chong Fan. Chi Chong Fan. Okey. Boleh buat satu Kak? Boleh. Ya, fresh baru nak buat ni. Ni apa Kak? Minyak bijan? Ini minyak bijan, okey? Okey. So kita kena tunggulah. So cara makan dia, kita ada kicap dia. Kicap. Yes. Buat kicap cair sikit Ya, betul. Okey. And kita punya killer punya, kita ada chili oil dia, okey? Ini best seller yang tahu. Oh. Kau pedas tak? Boleh Kak, pedas sikit Kak. Barulah ngam. Okey. Kali saya berapa ringgit Kak? Macam ni RM15, korang akan dapat 12 ekor udang yang besar-besar banget. 12 ekor udang. Ya. Okey, tu RM12. Okey. Sini dekat tebing kita weekday memang every week ada, Isnin hingga Rabu. Tapi kalau weekend kita biasa rotate lah. Minggu ni ada, minggu depan tak ada. Tapi kalau ada kosong kita akan ada dekat-dekatnya tebing Dato' Hong. Apa-apa korang boleh WhatsApp. Takut datang-datang tak ada. Okey Kak. Alright. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.